enggang terbang semangat jati, ditabar raja alam angkasa. Tunggang hilang berani mati, kaum pekerja kesuma bangsa. Selamat Hari Pekerja 2025. Sambutan Hari Pekerja. Sebagai pekerja. Setiap pekerja di Malaysia harus boleh pergi kerja dalam keadaan yang terhormat, mendapat pampasan yang bermaruah dan selepas penat sehari bekerja. Di ujung hari itu, setiap pekerja harus boleh pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Tanpa gagar, PMX hadir ke perhimpunan Hari Pekerja kita. Pejuang rakyat yang tidak pernah lupa dari mana datangnya kekuatan sebenar negara ini. Tanpa pekerja, keluarga kita tidak dirawat. Tanpa pekerja, keselamatan kita tidak terjamin. Tanpa technician, tanpa tukang cuci, tanpa tukang membersihkan, tanpa penyuci lantai, tidak ada kejayaan dalam usaha kita. Sebab itu menghargai dari atas sampai ke bawahnya. Kita fikir nasib pekerja, kesatuan pekerja, semangat pekerja, mengangkat martabat pekerja keseluruhannya. Kita kuat kerana kesatuan. Kita kuat kerana semangat bawa perubahan. Saudara, percayalah, negara ini akan terangkat sebagai negara hebat di rantau kita. Kami sangat-sangat menyokong dengan perhimpunan Hari Pekerja pada hari ini bagi meraihkan segala pengorbanan kita, segala jasa dan sumbangan semua kepada bangsa, agama dan negara.